Assalamualaikum semua. Dalam beg ni dia kecil je, tapi dalam ni apa yang saya simpan adalah tripod Okey. So muat tau, dalam beg tu muat nak simpan tripod yang macam ni. Sebab apa? Tripod ni memang dia sejenis yang macam mini. Dia tripod ni dia boleh jadi tripod kalau kita ada connector macam ni. So kita boleh letak macam ni. Kemudian untuk tripod ni ataupun monopod ni, kita boleh letak action camera ataupun letak handphone pun boleh, dengan syarat ada dia punya holder tu. Okey. So kalau macam kita nak letak action camera, sangat-sangat boleh. Macam ni. Contoh saya letak GoPro saya dekat sini. So saya letak je macam ni. Saya putarkan dia. So dia dah jadi monopod. Kalau ada tripod yang macam saya tunjuk tadi, boleh connect dengan bawah ni, dia akan berdiri tegak macam ni. Okey. So ini adalah model Ulanzi MT57. Untuk MT57 ni dia boleh naik sampai 810mm. Okey. So nak dapatkan dekat mana? Boleh tengok dekat bawah. Macam